Kita bakal mati. Bila mati, harta kita tak tahu. Tak boleh tolong kita, amalan kita. Amalan baik. Kalau bawa amalan jahat, boleh nyakit lah siapa-siapa pun. Dalam kubur boleh nyakit dah. Dalam kubur boleh nyakit dah. Kesangat dalam kubur. Tika orang pikul mayat bagi kubur boleh sebut ala hadis. Naun dah. Naun dah. Bertepik. Kita tak dengarnya. Bertepik. Tok ikhwan aku ni. Tu mayat orang jahat. Dia bertepik. Pikul tok ikhwan aku ni. Tapi rahmat Allah. Allah Ta'ala ta'wi manusia dengar. Kalau manusia dengar, Nabi sebut la sa'iqa, mati situ. Kalau manusia Hongus mayat bakal kembang. Kalau mayat tu mayat orang mukmin, dia akan kata qaddimuni, qaddim, cepat bagi kubur, cepat kubur taman syurga. Hak ni kita nak orang lawan. Hukum Islam ni dia akan menahu bapa nak agama mana. Tak ada orang lain kata celaka, dia sendiri celaka dah, celaka. Tu tak ada masuk kubur lagi. Tu tidak pada masyar lagi. Tu tidak ada neraka lagi. Jadi kita taklah ada sikit dah. Kita kena tahan. Tenang.